Kita tengok pada design dia sendiri pun, dia dah macam bagi tahu kita sesuatu. Kalau sebelum tahun 2017, belum ada lagi production skuter buat benda yang sama macam skuter ni. Adventure Bike dia gabung dengan Maxi Scooter. Dialah pioneer dan dia jugalah segala punca kepada demam adventure scooter yang terjadi sekarang ni. 10 tahun yang lepas, siapa sangka akan kehadiran satu baka baru ni, Maxi Scooter tapi gaya adventure. Sehinggalah tahun 2017, lahirlah satu jentera baka baru, Honda XADV 750 versi pertama. Kalau konsep adventure scooter tak cukup unik lagi, Honda kata, jom kita popularkan balik dua benda ni. Pertama, kita sumbat enjin inline twin 750cc dengan crank angle 270 darjah. Karakter macam V-twin, bunyi macam V-twin tapi lebih compact dari V-twin. Dan yang kedua, kita sumbat pula transmisi DCT kat skuter ni. Nak ride auto boleh, manual pun boleh. Tapi apa ke benda pula DCT ni? Macam auto clutch Honda EX5 pakai tu ke? Ke macam quick shifter ataupun auto blipper tu? Tapi sabar kejap. Kejap lagi kita nak cerita semua benda ni. Kat situ akan terjawab kenapa sesiapa sahaja yang pernah merasai kenikmatan XADV ni akan terdorong untuk menulis karangan yang panjang. Dan kat video ni juga kita ada banyak persoalan lain lagi nak dibagi supaya sikap ingin tahu tuan-puan membuat-buat. Dan macam biasa kita kat Gear 6, kita memang suka bangkitkan persoalan. Persoalan pertama, apa update version ketiga ni Honda dah update pada versi ni? Dan apa perbezaan dia dengan version 1, version 2 dulu? Dan satu lagi persoalan kita nak bangkitkan pasal benda ni rasanya semua orang nak tahu kot. Macam mana dengan harga dia? Ada tak chance untuk skuter ni dijual pada tanda harga yang dicadangkan? Sebelum apa-apa, kita nak jual serangkap pantun. Balik kerja singgah ke kedai Pak Taib. Dah komen, share, like dan subscribe? Assalamualaikum, waalaikumsalam dan tacahau kepada semua sekutu Gear 6. Bersama dengan kita hari ni, kita ada Honda XDV 750 yang dibagi update version ketiga. So, apa yang terjadi kat skuter ni? Sekarang ni dia dah redesign balik keseluruhan design skuter ni lah. Cuma kita tak nampak perasan sangat sebab dia mengikut kepada bahasa design Honda XADV lah. That's why kita tak nampak. Dan satu lagi, apa dia update kat luaran ni adalah dia punya material untuk cover set dia ni. Sekarang dia dah pakai material Durabio, sejenis material yang dibuat daripada gandum dan juga jagung. Tapi kita dah tahu material dia macam tu, jangan digatah pula cover set motor ni. Antara benda yang selalu mendapat sambutan dalam setiap artikel, video atau apa-apa sahaja konten daripada kami adalah sistem semi-auto ni. Sebenarnya dah lama kami tunggu peluang untuk letak satu subjek contoh untuk menceritakan sistem transmisi jenis macam ni. Jadi sistem DCT daripada Honda ni antara contoh yang paling baik. Tapi itu kita cerita kejap lagi lah. Kemudian nanti kita explain lebih lanjut sebab sekarang ni kita nak test ride dulu XADV 750 ni dulu. Okay, first kali bila kita dapat XADV ni, benda pertama sekali yang saya nak test kat skuter ni adalah dia punya transmisi DCT dia. Dual class transmission. Dia macam gear auto tapi sebenarnya ini lebih similar kepada transmisi manual motor kita yang biasa tu lah, 6 speed. Cuma beza dia ada robot yang bekerja untuk tekan twirl clutch kita dan tukarkan gear untuk kita. So kita boleh ride dalam keadaan fully automatic ataupun fully manual. Cuma beza dia, kita shift gear kat tangan lah. Kalau biasa tu kita akan shift gear kat kaki. Kalau version 1, version 2 dulu saya ada banyak tengok dekat online yang mengatakan sistem DCT XADV ni dia ada jerking sikit pada low RPM ataupun pada kelajuan yang perlahan lah. Dia akan drop gear dan akan rasa sangkut-sangkut. Cuma benda tu memang tak berlaku dekat model ni. Memang smooth je dia downshift skuter ni.
Sebelum kita cerita apa Honda dah update pada transmisi DCT model V3 tahun 2025 ni, lebih afdal kalau kita cerita apa benda sebenarnya DCT yang pada mulanya digunakan Honda VFR 1200F lebih 15 tahun yang lepas. Lupakan pasal centrifugal clutch, auto clutch atau mana-mana jenis transmisi automatik yang motor lain gunakan tu. DCT ni memang sejibik macam gear manual yang ada physical gear tu. Cuma DCT ni dia ada komputer yang mengawal kemasukan clutch dengan sangat lancar. Rahsia kelancaran dia, enjin ni ada dua pack clutch yang berasingan. Kat situlah dia dapat nama DCT ni, dual clutch transmission. Satu clutch pegang gear ganjil macam gear 1, 3 dan 5. Satu lagi khas untuk gear genap iaitu 2, 4 dan 6. Dan ini bahagian yang paling seronok dia. Masa kita tengah sedap pula throttle dekat gear 3, komputer dah siap-siap standbykan gear 4. Bila tiba masa nak tukar gear, satu clutch lepas, satu clutch cengkam secara serentak. Hasilnya pertukaran gear berlaku sekelip mata. Tiada langsung rasa tersentap dan pacuan kuasa ke tayar belakang tak terputus langsung. Kita boleh biarkan sistem jalan auto sepenuhnya, atau kalau tangan tu gatal nak layan agresif, tukar je mode dan tekan je butang pedal shifter dekat handlebar. So bila cerita je pasal skuter, kita kena tanya pasal ruang kompartmen dia. Besar macam mana agak dia? Sekarang ni kita tengok bawah seat dia punya ruang kompartmen besar macam mana. Benda ni ramai juga komplain sebab dia punya seat ni tak boleh nak buka habis macam ni. Kena biasakan diri lah kot. So kita tengok helmet full face daripada Gregshaw Gladiator ni agaknya muat ke tak. Kita nak masukkan dia kat dalam ni. Dia ada cara dia juga. Kat sini tak ada masalah. Helmet full face pun boleh masuk, maknanya open face lagilah boleh kan. Kita tengok ruang kompartmen belah depan dia besar macam mana pula. Kecil je sebenarnya. Cukuplah sekadar kalau kita nak letak kunci dia ni, nak letak kat dalam ni, boleh. Kalau smartphone ke GoPro ke apa, saya tak rasa lepas. Smartphone yang kecil-kecil, maybe boleh. Tapi biasanya kalau Android yang besar-besar tu, iPhone yang besar-besar tu, tak lepas kot. So dia punya windscreen ni pun boleh laras secara mechanical. Kita buka dia punya lock kat sini dan dia ada 5 step untuk kita laras lah. Yang ni paling protektif lah daripada rintangan angin. So yang ni yang paling tegak, dia ada lagi satu step. Kita turun kat sini, 3, 4, 5. Saya tak biasa lagi nampak kekok kat situ. Tapi kalau orang dah biasa, mungkin sebelah tangan pun boleh juga masa tengah ride. Lebih bahaya sikit lah kalau tak biasa. Orang kata sebelah tangan boleh. Saya tak berani lagi. Tergolek dog kan. So riding position dia macam biasalah, upright dan relax. Dengan position kaki dia, kita boleh adjust untuk flat macam ni ataupun ke depan macam ni. Dan satu lagi saya nak tambah, benda ni mungkin unnecessary. Tapi ada aftermarket parts dia untuk kita tambah lagi satu foot pad kat sini untuk kegunaan off-road juga. So kita ada 3 pilihan, tapi pilihan ketiga tu kena tambah sendiri. So berbalik kepada persoalan kita yang tadi. First, apa yang dah berubah kat versi yang ketiga ni adalah physical appearance dia yang macam saya dah cakap tadilah. Adalah a few minor change kat skuter ni lah. Tapi kita tak perasan sangat sebab dia masih mengekalkan bahasa design daripada Honda XDV versi yang terdahulu. Dan satu lagi yang paling obvious sekali adalah pada bahagian signal dia. Kalau dulu dia pakai signal yang capang, sekarang dia dah integrated dengan headlamp bahagian depan dia ni. So orang yang suka simplicity memang akan sukalah design-design macam ni. Dia dah termasuk sekali dengan headlamp dia. Dan macam saya cakap tadilah, dia dah tukar kepada material yang lebih mesra alam. Dan upgrade dia yang paling penting sekali dekat sini adalah pada bahagian transmisi DCT dia sendiri. Untuk model V3 update 2025 ni, Honda dah adjust bagi precise lagi operasi kelajuan rendah pada sistem DCT diorang ni. Hasilnya kemasukan gear 1 dan clutch sekarang rasa lebih jauh smooth dan natural. Tak adalah rasa sentap-sentap sangat macam sebelum ni. Macam mana Honda buat? Ini rahsia dia. Algoritma baru dalam ECU. Honda dah masukkan elemen berasaskan algoritma dalam pengiraan sistem ECU diorang. Sebelum ni ECU cuma bergantung harap dekat sensor tekanan minyak clutch semata-mata. Sekarang dengan adanya algoritma baru ni, ECU boleh baca dan uruskan clutch automatik tu dengan jauh lebih tepat dan jitu. Sebab itulah bila tengah slow ride atau tengah layan traffic jam, rider akan dapat rasa kawalan kelajuan rendah yang sangat halus, finest dan penuh bertenaga.
Sekarang ni kita nak menjawab isu paling besar pasal skuter ni. Hampir mustahil kalau berbual dengan geng-geng motor. Kalau cakap pasal XDV ni memang mandatory kita akan komplain pasal harga dia. Secara ringkas dan padat, ini sebab kenapa harga kat kedai melangit jauh dari RRP. Yang pertama, demand menggila, supply seciput. Honda XDV ni dah jadi lifestyle status simbol dah. Permintaan tinggi tapi kuota unit yang Bonsu Honda bawa masuk sangat terhad. Bila pembeli berebut nak barang tapi stok tak cukup, berlakulah hukum asas ekonomi. Kedai pun tahu kalau rider Malaysia ni, kalau dia dah giat nak pakai motor, sanggup bayar lebih asalkan boleh terubat angau kat skuter idaman diorang ni. Nombor 2, jawapan dia skema sikit. Pemahaman maksud RRP tu sendiri. Kita kena faham maksud huruf R yang pertama dalam RRP. Recommended ataupun cadangan. Ianya langsung tak mengikat wakil penjual dari segi undang-undang. PSA cuma mencadangkan harga asas, tapi sebaik sahaja motor tu turun dari lori dan jejak lantai kedai pengedah, kuasa letak harga 100% jatuh ke tangan tauke kedai. Sebab nombor 3 ni yang paling kejam. Cukai potong queue. Nak beli ikut harga asal RRP? Boleh, tak ada masalah. Pergi je ke cawangan Honda Big Wing atau pengedar utama, letak deposit dan tunggu. Tapi masalah dia, senarai menunggu ataupun waiting list ni kadang-kadang boleh makan masa berbulan-bulan. Dan ada juga kami pernah dengar bertahun-tahun. Kedai-kedai luar ambil kesempatan atas ketidaksabaran ni. Nak motor ada depan mata hari ni juga? Silakan, bayar harga markup oin sebagai cukai potong barisan. Nombor 4, permainan kapitalis. Ini rahsia terbuka yang ramai tak perasan. Kedai motor buat untung sebenar bukan dari jual besi motor, tapi dari komisen pinjaman. Kalau nak beli cash, majority kedai pantang orang nak beli tunai. Diorang akan sebut harga on the road yang paling tak masuk akal, semata-mata nak buat kita tukar fikiran. Kalau beli loan pula, diorang markup harga motor tinggi-tinggi. Sebab makin besar jumlah kita berhutang, makin tebal lah kickback ataupun komisen yang toke kedai dapat. Nombor 5 dan yang terakhir sekali, hampir tiada direct competitor. Honda XDV ni memang sit alone dalam tahta dia sendiri. Tak ada saingan direct langsung daripada pesaing dia yang lain. Ianya sebuah skuter hybrid adventure pakai enjin 745cc dengan crank 270 darjah yang trendy dan siap ada kotak gear clutch berkembar di city. Well proven dan sedap nak mampus. Nak lawan dengan skuter lagi satu tu, skuter tu atas jalan bertatulin yang pakai CVT, dan harga dia pun memang dah keras semula jadi. Segmen pun sebenarnya memang dah lain sangat dah. Bila jadi satu-satunya barang dalam kelas ataupun monopoly niche, penjual ada kuasa pasaran untuk letak harga sesuka hati. Kesimpulan dia, kalau tak nak kena sembelih hidup-hidup, kunci dia satu je: sabar. Tempah terus kat Honda Big Wing atau pengedar rasmi yang jujur dan tunggu giliran. Biar lambat sikit dapat kunci, asalkan poket tak rabak kena hisap dengan jerung pasaran. Selaras dengan falsafah kami dari awal lagi, benda baik perlukan banyak masa. Slowly but surely. Setakat ini sajalah video kita pada kali ini. Jangan lupa tekan button like, share dan subscribe YouTube channel Gear 6 sehingga kita berjumpa di video yang akan datang. Assalamualaikum.